Ada 3 calon sini. Ini buang tu dek. Buang tu jap. Dia tunjuk buang. Okey. Apa kita bagi buah? Kita makan buah. Banyak. Makan buah dan sah. Dia main ni nampak ada video dia kat Dewan Negara Ni ada sedikit lah permintaan. Yang Apa? Yang projek besar. Dah dapat 100,000 pun minta lagi. Oh, untung Kafa sini dapat. Kalau ada lebihan ada. Dia tak semestinya dapat lah. Tengok. Okey. Banyak sahaja semua. Terima kasih Jadi ke puan tadi? Mana ke puan tadi? Jualan Agro Madani ada diskaun. Harga dia 30 kita. Harga asal adalah RM30 di mana kita bagi daging dan juga barang-barang untuk buat rendang. Oh, tokenya. Assalamualaikum. Okey, mana yang nak membelinya? Ni nak beli kan? Dah beli duit dah. Tunggu je. Tengok kamera. Boleh. Beli saya beli. Saya jual. Awak beli cakaplah. Saya beli. Okey, siapa dah? Terima kasih. Sementara tu kita nak tengok apa yang Oh, waktu muda. Yang terus semua dah tak ada. Sama dengan dia. Lepas sekolah benda. Oh, Pak Tan punya ni, geng. Ada dapat bantu apa-apa? Tak ada. JKM pun tak ada. Kan ada pencen? Bantuan bulanan? Bantuan parlimen? Saya ada mohon. Baru masuk ke apa? Tak dapat. Aha. Itu dapatlah. So di dalam senarai bantuan parlimen kita lah Okay. Pejabat parlimen dia buat bantuan bulanan. Boleh lah, cuit-cuit. Cuit-cuit rasa sikit lah. Nanti kebunan pula. Sampai lama dah sakit semuanya? Saya 4 tahun saya dah dapat. Oh, 20 tahun dah. Kita doakan semuanya baik, digunakan ya. Okey, kita boleh. InsyaAllah ni program yang kita buat dah daripada Fama, treasure apa panggil? Aku nak cakap treasurehan. Treasure Ramadan. Semuanya bagi sedekah dah kata tu dia tak. Yelah kan kalau saya nak hantar kat hospital tu. Kat hospital tu at least senang dia dah boleh bangun duduk. Orang kata balik semua. Semua boleh. At least ada boleh tahan kiri kanan. Kenapa tak nak? Sebab benda tu senang. Benda tu boleh duduk Kalau sendiri apa semua. kan hari tu cara saya cakap kan kita nak hantar katil. Duduk macam ni mana selesa. Bongkok macam ni. Selagi benda tu besi ada besi kiri kanan. Ya. So tak risau. Nak duduk. Nak duduk. Nak baring balik. Baring. Baring balik. Sebab benda tu kalau Hantu. Allah. Bulan Ramadan tak ada hantu. Kena ikat dah. Ya. Kan puasa ni. Puasa. Puasa tak? Puasa. sebab dia tak makan kat rumah. Sebab dia tak makan sangat. Dia tak ada selera. Sebab dah pergi hospital pun dah cuba balik. So, orang kata dapat pandai dah standby dia. Tadi bayi dah ni. Manja dah. Tapi lagi teruk daripada itu hari Ini dia lagi tak boleh bangun. dia boleh juga. Hari tu dia boleh duduk lagi kan? Ini tak boleh Nak balik bercakap Kelantan? tak boleh dah. Dah pergi Kelantan. Nak pergi Kelantan. Adik Oh dah ambil. pergi. Dah. Ni bawa balik. Kita dekat bawah. Patilah tak ada. Tak ada. Tina dibagi orang. Oh. Saya punya. Ya ke. Lepas tu balik sini balik. Ya, adik tu call saya pagi tu juga. Terus Dia nak saya bunuh pergi saya. Dia nak bunuh. Dia nak duduk rumah ni juga. Tu adik tu call minta ambil. Saya pergi ambil. Kalau
Kita tukar tilam lah. Kan Tilam tilam ni nak- memang tak boleh. Yang Dah tak tilam boleh ni dah. pula besinya dah terkeluar-keluar. Yang bawah ni. Itu yang saya So, tak kita fikir. tukar tilam baru. Buang dua-dua ni, letak tilam yang tebal sikit tu lah. Yang tak boleh bergerak. Yelah, lepas tu dia duduk bawah. Tak adalah kalau jatuh pun tak tinggi. Sebab kalau tak, memang kena tinggi juga. Sebab kita Oh, dia nak angkat kena tinggi? dia. Kita Oh, korang nak angkat angkat. kursi roda tu. Hmm. Sebab walaupun dia nampak kecil macam ni, tak apa Berat. beratnya. Badannya berat. Banyak kali terjatuh. Cik C, tutup sikit. Tapi sebenarnya kalau katil hospital tu lagi senang. Dia Senang boleh, satu. awak nak transfer ke wheelchair pun senang. Tapi tinggi lagi satu kalau dia nak duduk, dia boleh duduk sendiri. Yelah, dia boleh bangun duduk. Baringkan Awak depan tak- pucuk dah. Kita pakai katil hospital lah. Saya bagi katil. Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Nanti hospital payah nak angkat. Diorang Saya pandai dah, dekat- diorang fikir. Kita kena fikir diri kita Dekat je. Kelantan tu. Ni samalah dengan semua yang ada ni. Jadi dengan sama dengan saya jugalah. Kita dalam program ni kita ada sikit lah bagi barangan semua dan sebagainya. Adalah kewangan sikit sebagai tanda. Inilah kita ziarah. Nak tengok juga keadaan. Macam tak maulah garu. Nanti kulit cabut gatal, Sebab cek-cek. sebenarnya nak potong kuku dia, kita orang dia tak nak. Dia nak suami saya juga potong kuku dia. Oh, Suami saya kerja. sweet. Suami saya kerja guide. Aku dia balik. Dia akan potong. Tapi Dia dah suami baru potong kan? kuku saya panjang nak? Okey, ni. Lagi saya bagi dulu. Ini pada pejabat Parlimen Bentong lah Kita bagi belajar sikit untuk hari raya ya. Nak, boleh ambil? Nanti mak boleh main mercun. Main mercun, bunga api. Selamat. Ada tak jalan tepi mak? Okey ni, meh. Apa mak nak bagi? Meh. Ada honeydew. Betul tu honeydew dalam ni? Ya. Betul. Ada buah jambu. Pisang mak, dia sampai sorok dalam hari tu pisang dia tu. Oh, Ada ada pisang sorok. Lepas ni sorok juga jangan bagi orang lain makan. Dia sorok daripada cucu lagi. Iyalah. Dia makan buka puasa kita makan sikit-sikit setiap hari ya. Bagi tenaga apa semua. Kena makan lebih ya. Tadi dah tak ada tenaga duduk bangun semua. Makan. Salah. Padang lah. Lepas tu konten kita nak jaga nenek. Kenapa nak ponte jaga nenek pula? Kau tadi tu yang satu datang kau tak sebut. Oh, sebab hari ni ingatkan ponte hari-hari. Tak pernah hari saya pukul terus. Oh, hebat. Jantung ada. Jantung tak ada. Belum 3 serangkai lah. Jaga kesihatan. Makan jaga tak? Ini terdatang. Datang bawa banyak barang. Dia ada kecil manis lah. Jangan makan kuih raya banyak sangat. Jaga-jaga. Makan buah je. Tapi ketahuan. Oh. Dia nak makan kuih raya tu dia kata khabar terkawal. Make sure makan Ada sejadah. Dan juga adalah sikit kewangan sikit. Fahma nak bagi nanti. Saya bagi dulu. Ni ada pejabat Parlimen Bentong lah. Sebenarnya program ziarah Ramadan kita. Tanya khabar. Keadaan semua macam mana. Ya. Yang bujang tu okey tak? Ada main dadah tak? InsyaAllah Ketum? lah. Ketum ada tak? Alah saya cek. InsyaAllah lah. Tak adalah buat masa ni. Ya. Tak Kita- tahulah akan datang. Mintanya. Kena tak tanya. lah. Kena tanya. Jangan diam-diam je sebab sekarang kan macam-macam kan. Lagi pula bujang lelaki. Bila kadang dia bergaul kan. Tanya-tanya je. Tak apa. Janji kita tahu keadaan. Haji tak ada dapat 50 Yelah. Sebab dia hidup seorang. Bantuan-bantuan lain. Apa ni JKM semua tak ada lah. Pernah mohon tak? Masa ni tak ada lagi. Pernah mohon tu. Tak apa lah. Saya tengok macam mana ya. Produk Fama, produk maksudnya produk tempatan lokal. Keluaran Malaysia punya ni. Semua sedap-sedap semua ni. Bolehlah buat untuk tempat tapak. Sementara 92 ni kan. Okey baik. Ini abang sayang dulu. Oh dia lagu pipi macam tu. Nak sayang juga? Boleh sayang? Kap, kita ambil gambar meh. Comel. Sekolah mana ni? Sekolah mana? Sekolah rendah dah? Oh Lebu. Berapa tahun? Dah boleh dah. Dah boleh dah masuk. Apa tak nak kawan? Tapi awak ajar kat rumah kan baca semua kan. Sekarang budak-budak dah advance kena belajar. Yang sebut lah. Baru confirm. Pakai. Nanti nak confirm pakai bilang dia. Tak confirm.
Yang mana yang cakap biasa tulang? Datang Bentong. Bila? Tak tahu, dia surat dekat mak Tak, surat tak hantar. Oh, tak bagi hantar lagi. Tak set lagi. Tak hantar tu. Jadi- Tengah pasal dah. jadi bengkok je. Yelah, dia dah start ni lah. Tak, dia sekarang ni kerja Makan dalam. ubat sakit lah. Dia tak hari. Selama Kalau- awak kerja 20 tahun ni awak tak ada kerja dengan awak? Saya terima dulu kerja ni. Kedai lah. Kedai. Tak pernah carut apa-apa? Saya kira SP je. Itu pertama. Kita datang ni dengan daripada Fama. Treasure Ramadan. Kemarin lagi treasure. Ziarah Ramadan lah. Kita Nazar bawa barang dengan Fama. Awak tahu tak Fama? Awak tak tahu kita balik. Tu apa yang airnya? Nak masuk dia sekarang ni mak mungkin Kalau masuk boleh air. minta air, Ha? dia Masuk minta tak air. nak rebut dengan Air sekarang daripada mana? Ha. 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 Kita nak masak air. Pejabat apa? Pejabat mana? Pejabat saya ke pejabat? Api dah. Api nak. Air pun nak. Air nak. Tapi api tu dia orang nak sangat tarik-tarik api. Air sekarang tak air mana? Air masih lagi rumah sebelah ni. Sebelah ni dia orang nak buat. Dah buat dah. Bagi Berapa cucu dia airnya? buat pula. Tak tahu lah. Mana sini tengah sekarang ni air. 2,000 setengah. Saya dah tanya dah. Ada? Kau? Maya, Maya. Maya? keluar dah sayang. Sekejap keluar. Dia sekolah okey? Dia sekarang tak nak salah saya. Dia sekolah memang sayang. Saya kahwin dengan orang baru. Awak ke orang mana? Indon? Lepas tu, dia ada IC tak? Dia IC Saya dah belum mohon dah. rumah. Orang kata dalam tak terlalu Oh, puas nak mohon IC dia sampai sekarang tak. Memanglah, dah maknya tak daftar ke sini. Tak daftar di kelas. Buat lagi dulu. Ha? Buat lagi sini dulu. Oh ni macam-macam. Tak, tak saya tak dapat buat lagi sini. Campur lah. Tapi adalah produk Agromax daripada Fama semua. Sebenarnya bulan Ramadan ni dalam program. Ini daripada Pejabat Parlimen Bentong lah. Ya. Apa? Hari Selasa, esok hari Rabu saya call payah saya tanya. Cik Jamilah dah datang belum? Saya pastikan. Pergi buat. Tapi lepas tu make sure bayar bil. Ya, bayar mana boleh tunggak-tunggak tak baik. Kena gambar sikit dulu kat sini. Allah. Bayar. Make sure masuk semua orang. Penat datang dengan mama. Ya Allah, Ustaz baca doa lagi Ustaz. Sekejap Adalah. Budak-budak ni Bukan besok akak kerja, tunggu lagi. Tak. Yelah. Cuti kan. bila dah ni sebab takut tak cukup duit ke apa kan. Dia kata RM2,500. Asyik kerja okey. Alhamdulillah akak boleh lagi akik ni boleh tak sakit lagi lah. Semua okey kuat lah. Berapa umur? 62. Oh, steady. So tak backup lah macam malah nak. Lama apa? Assalamualaikum. Dia pergi ziarah dengan Fama. Ziarah Ramadan dengan Fama. Dia pergi 5 buah rumah. Boleh okey. Tadi saya dah duduk sini dah. Deputy Commissioner Polis, Dr. Hasbi Ahmad dan Dr. Haji Ayub, Timbalan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام Bismillahirrahmanirrahim. Salam bersama untuk kita pada pagi ini dan objektif utamanya adalah untuk sama-sama kita bersama dengan YB untuk kita bersahur. Kita mengembangkan keprihatinan YB kepada dan pertama juga saya minta maaf saya lambat. Saya jarang lambat dalam program dan hari ni bila saya terlambatkan program anggota Polis Bombo ni saya takut ke cover saya. Minta maaf ya. Terlambat tak sempat nak salam kat sampai belakang. Okey, alhamdulillah setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kerana
kepada semua kerana sudi kita dapat bersahur pada tahun ini kali yang kedua. Programnya sangat simple. Saya tahu semalam untuk anggota polis mereka dah bekerja keras untuk program semalam, memang agak penat dan pagi ni kena program sahur pula. Tapi program sahur ini sebenarnya adalah salah satu untuk saya, dalam perhargaan saya lah. Tadi pegawai-pegawai saya semua telah menghantar semua pack food kepada semua balai-balai di daerah Bentong, sampai ke Genting Highlands tadi kita hantar kepada anggota. Saya rasa pertama kali kami hantar ke Genting Highlands. Selalu sebab Genting Highlands selalu ketinggalan sebab kita macam jauh sangat kan. Tapi tahun ni kita pastikan semuanya dapat sama ada kasih sayang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian selaku anggota polis dan anggota bomba yang banyak yang sentiasa komited lah, terutama di daerah Bentong ini, menjaga komuniti dan masyarakat di Bentong. Kerana peranan tuan-tuan dan perempuan semua sangat penting bagi menjaga keselamatan kita, memastikan Bentong ini sentiasa selamat dan baik. Dan juga semestinya tuan-tuan dan perempuan adalah wira kita semua. Jadi program hari ini adalah sebagai tanda perhargaan saya kepada tuan-tuan dan perempuan kerana telah menjaga masyarakat Bentong dengan sangat baik. Tuan-tuan dan perempuan, sebagai ahli Parlimen Bentong, semestinya saya sentiasa komited untuk memastikan semua kebajikan anggota keselamatan di Bentong ini kita jaga dengan baik, diberikan perhatian termasuklah dari aspek fasiliti, logistik dan sokongan komuniti. Sebab itu untuk IPD Bentong tahun lepas kita telah memberikan sumbangan sebanyak RM200,000 untuk kita naik taraf bilik mesyuarat IPD Bentong dan juga bina balik bilik makan IPD Bentong. Dan nanti bomba tanya pula kan. Tapi bomba pun kedua-dua balai bomba Genting Highlands dan bomba Karak alhamdulillah mendapat bangunan baru. Akhirnya tahniah kepada bomba dan insya-Allah untuk itu saya pun tak nak ambil masa yang panjang. Jadi dari Pejabat Parlimen Bentong hari ini saya akan memberikan sedikit sumbangan kepada setiap balai-balai yang ada dalam Parlimen Bentong, dan saya difahamkan ada 10, iaitu 7 daripada balai polis. Betul tak? 7 balai polis. Betul. Termasuk IPD lah. Betul Dan 3 balai bomba yang ada, kita akan berikan sumbangan sebanyak RM5,000 setiap balai. Jadi sumbangan hari ini bernilai RM50,000. Kalau ada terlebih balai yang tak ada, nanti kita PMTP. Dan sumbangan ini sebagai tanda bukan saja untuk di bulan Ramadan ini untuk kita memberi, tetapi sebenarnya sebagai tanda perhargaan saya, dan saya harap dengan nilai sumbangan RM5,000 setiap balai ini dapat digunakanlah untuk apa saja program aktiviti untuk sepanjang untuk tahun ini. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih kita jumpa lagi hujung tahun. Apapun, terima kasih sekali lagi kerana sentiasa bersama dan berbakti dan juga bekerjasama yang dengan sangat baik dengan Pejabat Parlimen Bentong sepanjang saya berada di sini, dan saya harap kerjasama ini sentiasa erat antara kita satu sama lain, dan semoga hubungan kita terus kukuh, hubungan kita terus baik dan kita saling dapat menjalankan tanggungjawab kita, saya sebagai pemimpin masyarakat dan tuan-tuan dan perempuan sebagai penjaga keselamatan dalam daerah Bentong ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Rasa macam esok nak raya ni. Biasa dia bagikan Ramadan ada dekat. Kemudian Buang 3 gambar.
Thank you, YP. Makan cepat dah. Okey, YP, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.